ada tanah dekat kampung terbiar, semak samun. Okey, tak tahu nak buat apa kan? Okey, tuan-puan boleh buat banner rumah di tanah kosong. Okey, at least tak terbiar lah tanah tu. At least kalau buat rumah boleh disewakan ataupun buat homestay. So boleh berjana pendapatan bulanan lah. Okey, so ini adalah salah satu buah rumah ni. Okey, yang ini berada di parit Bidadarat, area Pontian. So untuk rumah ni keluasan dia 765 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey, sini kita tunjuk ada 2 bilik tidur lah. Okey. So kalau yang ini bilik master bedroom, kita siap sekali dengan bilik air. Jadi kalau kita tengok ni pun ruangan dia selesa untuk kalau nak sewakan ke, nak buat homestay ke, memang selesa lah. Okey, so yang ini bahagian kitchen area. Bahagian kitchen area ni kita ada bilik air lagi satu. So total 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey. So untuk keluasan rumah ni memang sangat selesa untuk kalau nak duduk sendiri ke, nak jana pendapatan buat sewa ataupun homestay, sangat selesa lah. Okey, so untuk anda yang tengah mencari kontraktor, okey, tak tahu nak cari kontraktor mana, boleh cari Sugih One Construction dan jangan lupa nantikan kita punya next video. Okey, bye bye, assalamualaikum.